Islah diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami di Bernama Radio. Saya Ziana Nasir. Kadang-kadang kita tersenyum, tapi dalam hati terasa kosong. Kadang-kadang kita kata, tak apa, tapi sebenarnya jiwa kita ni sedang lelah. Dan hari ini, kita bincangkan satu perkara yang sangat manusiawi. Bila aku rasa down, rasa lemah, rasa hilang semangat, rasa tak cukup baik, semua tu bukan tanda kita ni gagal, tapi tanda kita sedang melalui satu proses kehidupan. Persoalannya, bagaimana kita mahu bangkit, bagaimana kita mahu memujuk hati sendiri saat tiada sesiapa pun yang kita boleh katakan yang benar-benar faham apa yang kita rasa pada saat itu. Jadi menerusi Islah Diri hari ini, kita nak dapatkan pandangan dan juga nasihat bersama-sama Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, atau lebih mesra disapa sebagai Prof Mas, yang merupakan pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling UPSI untuk topik Bila Aku Rasa Down. Assalamualaikum Prof Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi jemput saya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kelapangan masa dan juga kesudian Prof Mas untuk terus bersama-sama dengan kami juga. Yang pertamanya Prof Mas, dalam waktu yang kita ada untuk program Islah Diri edisi hari ini, sebelum kita bincangkan lebih lagi, sebelum kita dapatkan pelbagai tip daripada Prof Mas sendiri kan, apa sebenarnya maksud rasa down? Adakah ia merupakan sesuatu yang normal dalam kehidupan kita sebenarnya? Okey, rasa down, rasa tak berguna, rasa diri paling rendah, itu adalah dia sebenarnya hanyalah sebagai proses. Proses untuk kita lebih kenal diri kita, kumpul kekuatan, menghargai kehidupan, kecilkan seka, dan akhirnya kita move on dan terus menikmati kehidupan lah, ya. Cuma dalam psychological, bila kita rasa down, rasa tak berguna, rasa teruk itu, dia adalah satu perasaan yang normal, tetapi jangan lama-lama sangat. Kalau lama-lama sangat, nanti berdapat depression, anxiety, kita akan termasuk dalam terowong gelap. Oh, waktu tu sakit tu. Okey, cumanya bagaimana cara untuk kita bezakan antara rasa down sementara dengan tekanan emosi yang kita boleh katakan sebagai lebih serius? Okey, down yang sementara ini bila kita rasa sedih kan, contohnya orang tu fitnah kita ataupun cinta kita tak kesampaian atau apa-apa lah, benda-benda buruk berlaku kepada kita sebagai manusia biasa, memang kita hari dia akan hilang, kan? Tetapi kalau perasaan tu singgah lama dan kita mula rasa makin takut, makin risau, makin bimbang apa akan berlaku besok, tangan kita menggeletar dan kita pun berpeluh sejuk. Maksudnya mungkin kita rasa bimbang keterlaluan, boleh dapat traumatik, dapat anxiety. Tapi kalau kita pula fikir benda tu melekat sampai rasa tak berguna, rasa berdosa, rasa sedih berpanjangan, tak lalu makan, ganggu tidur, hilang minat, mungkin kita ada simptom depression. Sebab itu kuncinya ialah dia datang, kita rasai kesedihan dan lepas tu hilang dan kita terus menikmati kehidupan. Jadi jangan sedih lama-lama lah, ya. Jangan marah lama-lama. Nanti jadi melekat, jadi penyakit nanti. Susah kita nanti. Okey, kalau kita lihat setiap individu mereka mempunyai perbezaan, maksud saya dari segi penerimaan mereka dan juga sepantas mereka sepantas mana mereka boleh bangkit semula. Cumanya kita melihat kepada orang yang kita nampak luarannya, kita nampak kadang-kadang tu memang orang tu nampak macam kuat, memang cukup ceria. Tapi sebenarnya mereka pun sedang berjuang dalam diam. Betul. Sebab tu sebenarnya dalam kehidupan ni, setiap orang sedang berjuang.
Setiap orang sedang berjuang tentang kehidupan, tentang masalah psikologikal keluarga masing-masing. Cuma kita tak perasan. Ya. Sebab itu, hormati setiap emosi, hati dan perasaan orang lain. Saya ada satu kawan, dia sangat berjaya. Mhm. Dia perempuan, tapi dia tak kahwin dan dia rasa sunyi. Itu pun berjuang juga, Iyalah. kan? Dan saya ada satu kawan lagi, dia kaya, sangat kaya, kaya Mhm. raya. Tetapi dia pun ada masalah family dia, keluarga dia, konflik dengan adik-beradik dia. Mhm. Dan saya juga ada satu kawan yang nampak memang sangat berjaya, elegan, Ya. bijaksana. Tapi dia pun ada masalah kesakitan peribadi, kisah silam lama. Sebab tu setiap orang sedang berjuang dalam kehidupan masing-masing dengan cara masing-masing, dengan orang yang tersayang kekeluargaan mereka. Sebab tu kita kena memahami dan saling empati dan bantu-membantu tanpa mudah judge orang lain. Okey, baik. Itu antara beberapa perkara ataupun situasi juga disentuh oleh Prof tadi kan. Cumanya kalau boleh kita panjang sedikitlah. Apa antara punca utama orang mudah rasa down hari ini sehinggakan kadang-kadang tu membawa kemudaratan dan lebih tragis lagi mungkin juga ada yang sampai bunuh diri, sehinggakan membawa kematian. Maksud saya, kalau boleh Prof bagikan juga contohlah macam situasi tempat kerja Mm, kan. Tempat kerja ni macam-macam jugalah kan Prof kan. Kita tengok tekanan tempat mm, kerja, tekanan keuangan, beban kerja yang berlebihan. Mungkin kita rasa kita ada bos yang macam tak cukup memahami kita ataupun kita dah cukup baik dah buat semua benda tapi tak ada penghargaan. Macam-macam perkara Prof. Itu macam mana caranya untuk kita cuba untuk mengawal diri kita supaya rasa down tu tidak berlarutan. Sebab kalau kita sebut pasal kerja, tempat kerja, kita bukan nak kerja sehari dua. mm. Kita nak kerja lama. Mhm. Betul. Okey, sebab itu sebagai manusia biasa dalam kehidupan ni, kita kerja ke dengan keluarga ke, kawan-kawan ke, dengan pasangan ke, walaupun manis tapi kadang-kadang ada juga benda-benda buruk yang tak baik dia. Ya. Dan bila berlaku benda-benda buruk itu, kenapa kita masuk dalam terowong gelap? Mhm. Dan semakin gelap dan akhirnya kita tak boleh nampak cahaya. Mhm. Waktu tu kita mungkin ada simptom depression ke, anxiety ke, traumatik ke, ialah kerana kita tak dapat menerima benda tu. Mhm. Kita menolak benda tu. Kita tak validate emosi tu. Ataupun kita memendam. Ataupun protes. Sebab tu bahaya. Memendam, protes, tak validate emosi tu sangat bahaya. Sebab itu contohnya kalau orang tu fitnah kita ataupun pasangan kita Mhm. berpisah dengan kita ataupun kita sakit. Kita kata kenapa benda ni berlaku pada saya, kenapa orang lain sihat, kenapa Mhm. dia buat saya begitu. Saya tak nak emosi ni, saya tak nak emosi ni. Maka kesakitan kerana menolak itu berkali ganda lebih sakit daripada peristiwa tu. Mhm. Dalam lama nanti kita akan terus ditarik ke terowong gelap dan akhirnya kita dapat traumatic depression anxiety. Sebab itu kita kena terima. Cara paling mudah kita sebut saja, ya Allah, aku terima kesakitan, permasalahan ini orang buat jahat pada aku dengan ikhlas. Mhm. Dan aku ikhlaskan perbuatan dan perasaan dan emosi aku yang negatif ni. Aku ikhlaskan ya Allah. Aku ikhlas rasa ini dan aku kembalikan segalanya kepada Engkau. Mhm. Tuhan nak dengar perkataan itu. Ya, okey, Mm, kita kena mengadu, meluahkan rasa memohon daripada Allah Subhanahu Wa mm, Taala sendiri. Cumanya kita lihat dari segi kehidupan kita ni mungkin ada yang senang, mungkin ada juga yang susah kan. Dari segi kos sara hidup juga saya rasa itu membuatkan kita rasa down. Apatah lagi bagi mereka yang mungkin ada anak lebih daripada seorang, ada 4, 5, 6 orang anak mungkin kan Prof kan. Kita sebut tentang masalah mm, keuangan. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat dekat di hati semua orang ni, masalah keuangan ni. Gaji berapa pun mesti tak cukup. Kan kita rasa macam tak cukup dengan kos pendidikan, dengan segala tuition anak, tekanan dan mak ayah pula ada tekanan untuk menyediakan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi mula rasa bersalah, tak mampu bagi seperti mana mak ayah orang lain yang mungkin lebih senang. Jadi semua tu sangat menghantui dan juga menyebabkan rasa sangat down, rasa macam kosong, tak tahu nak mm, buat apa, rasa salahkan diri sendiri. Semua ada perasaan tu bercampur gaul. Orang kata bercampur baur lah semuanya. mm. Okey, jadi memang betul. Okey, sorry ya. Ya, Okay, tak jadi apa memang Prof. betul. Dia masalah kehidupan, termasuk masalah keuangan ni, Mhm. kesan dia memang kuat. Ya. Sebab itu kita ni
Kalau ada orang cakap dia stres tentang kerja, orang toksik tempat kerja kan. Mm-mm. Tapi kita kena ingat satu benda, stres tak ada kerja, tak ada duit lebih teruk daripada stres kerja. Jadi demi kasih sayang, bertahanlah, kerjalah untuk mencari duit demi sesuap nasi. Mhm. Supaya kita ada keuangan untuk sara kehidupan kita. Ya. Sebab kalau kita tak ada duit, nanti nak bayar kereta, bayar rumah, anak nak duit belanja, nak beli baju raya, kesian kat kita. Sebab Mhm. tu bekerjalah, carilah duit. Stres tu lebih baik daripada stres tak ada duit, kan? Mhm. Tapi walaupun begitu, kita Aha. kena ingat juga ya, apabila kita stres berlebihan dalam keuangan ni, Mhm. banyak duit macam mana pun tetap tak cukup. Okey. Sebab tu kita kena cuba ukur baju pada pakaian kita dan badan kita sendiri. Jadi Mhm. kalau orang tu pakai Wellfire, Mhm. biarlah dia pakai Wellfire. Kita naik kereta Myvi, happy, seronok, gelak-gelak lah dalam Myvi kita. Mhm. Biarlah dia pakai Wellfire. Dia boleh pakai rantai emas, belian. Biarlah dia mampu. Kita pakailah gelang-gelang manik-manik. Yang penting kita seronok, happy, gelak-gelak dengan cara kita sendiri tanpa membandingkan kita dengan orang lain. Itulah kebahagiaan. Ya, bahagia dengan cara sendiri, cipta bahagia untuk kita dan keluarga kecil kita mungkin kan, Prof. Okey, bagi anda yang baru Hmm. saja bersama-sama dengan kami sekarang ini, kita menerusi program Islah Diri. Kita bersama-sama Prof Mas. Okey, kita bercakap tentang bila aku rasa down. Okey, bila aku rasa down, Prof. Okey, adakah perlu kita tonjolkan rasa down kita tu kepada orang lain? Okey, Hmm. kita perlu tunjukkan rasa down kita, bercerita apa yang kita rasa sedih, marah tak guna tu kepada orang lain untuk mendapatkan sokongan emosi dan dapatkan kelegaan dan kita rasa kita bukan bersorangan. Mhm. Sebab tu dalam psychological, benda yang paling menyakitkan yang merosakkan psychological kita sampai dapat depression, anxiety, traumatic ni ialah bersorangan, loneliness. Mhm. Tak siapa memahami dia. Sangat bahaya tu. Ya. Tetapi dengan satu syarat tu, cerita kepada orang yang memahami, dapat beri sokongan emosi dan boleh simpan rahsia kita. Sebab Mhm. itu jangan memendam. Memendam sangat bahaya. Dalam psychological, bila kita memendam, dia berlaku konflik dalaman. Mhm. Maka kita akan rasa sedih, menangis dengan sendirinya. Sebab tu kalau nak menangis, menangis. Kalau awak tak menangis, walaupun awak rasa nak menangis, awak Mhm. tahan, nanti Tuhan akan menjadikan awak menangis dengan sendirinya. Duduk seorang-seorang jatuh air mata. Tengah-tengah malam terbangun menangis sendirinya. Sebab tu pergi menangis. Pergi Mhm. tunjukkan. Tetapi orang yang boleh dipercayai. Okey, kalau kita rasa down, sememangnya kita perlukan sokongan daripada circle kita yang sangat positif untuk kita bangkit tanpa mereka menghakimi kita. Cumanya, kalaulah kita ni nampak kawan kita atau pasangan kita down, kita nak buat apa? Kita pergi kepada mereka ataupun ada perkara-perkara yang perlu kita elakkan bila kita nampak orang tu sedang down. Okey, bila kita tengok dia Mhm. down, muka dia kusam, dia sedih. Yang pertama, kita kena validate saja emosi dia dan terima emosi dia. Itu pun dah cukup dah. Mhm. Dan tak perlu bagi nasihat banyak-banyak. Dan kita tak boleh pun selesaikan masalah dia. Jadi kita hanya perlu bersama dengan dia, fahami dia. Contoh paling mudah, ada satu perempuan ni, dia ada simptom depression ataupun Mhm. kesedihan yang berpanjangan. Okey. Dan dia rasa dia betul-betul tak berguna. Dan dia jumpa dengan seorang kawan. Mhm. Kawan dia pandang dia dan tepuk bahu dia je. Awak rasa sedih ya, awak rasa penat hari ni. Mhm. Nampak, saya faham. Dan bila kawan dia cakap saja dia sedih dan tepuk bahu dia pun menangis. Lepas tu dia pun bercerita rasa dia fahami. Jadi tunjukkan kita memahami sahaja dan biarkan dia bercerita tanpa judge, tanpa menghakimi. Itu dah cukup bagus dah untuk Mhm. permulaan. Okey, kita jangan Hmm. paksa mereka kan, Prof kan? Sebab kita tahu bila mereka individu yang berada dalam situasi ini, mereka macam memendam. Mereka pada permulaan lah, mereka tak nak cakap apa-apa. Mungkin sekali dua kita tanya, mereka kata mereka okey. Yap.
Betul. Dan banyak orang suka berselindung Mhm. apa emosi dia, masalah dia itu adalah kerana isu trust Ya. ataupun kepercayaan ataupun kita tak yakin orang tu boleh memahami diri kita. Mhm. Sebab itu dalam psikologi kaunseling kita kena wujudkan repo, bina kepercayaan, rasa empati untuk merasakan dia selamat. Mhm. Dan biasanya clue dia akan bersembang dengan kita pasal orang tu, bersembang pasal orang ni, cerita tu cerita ini, dan bila dia rasa siasran kita baru dia akan cerita kisah dia. Mhm. Kunci dia kata saya sebenarnya ada satu masalah, saya sebenarnya rasa sedih, saya semarah. Waktu tu dia dah mula percaya pada kita. Dan kalau Hmm. kita tengoklah, sesiapa saja pun, kita ni kan manusia, kita ada limit kita kan Prof, bila kita berdepan dengan suatu perkaraan. Mungkin kita nampak macam, oh kita seorang yang kuat, contoh, seorang wanita yang kuat tapi sampai satu masa tu, dia ibarat macam telefon lah, kan. Bateri penuh mula-mula, kita okey, walau apa saja datang, apa saja yang kita hadapkan, macam kita okey saja, kita terus bertahan. Tapi sampai satu ketika, bateri akan low. Badan kita pun begitu juga kan Prof, Hmm. dan akhirnya segala-galanya akan keluar. Air mata akan mencurah-curah keluar ataupun kita mungkin berteriak ke apa kan. Hmm. Jadi bagaimana sebenarnya untuk macam kita sendiri yang rasa macam down, tahan, seberapa lama yang wajar untuk kita tahan? Ada limit juga tak Prof? Ada Ataupun hanya semua tunggu benda. sampai macam gunung tu dah meletup. Macam tu je. Okey, Mhm. semua benda ada limit dia ya. Mhm. So saya suka analogi tadi, Ya. bateri kereta pun lama-lama habis juga. Mhm. Ya. Dan macam mana kuat, macam mana kita pun lama-lama tenaga kita akan lemah juga. Ya. Sebab itu kita kena sedar, satu ketika kita kena bercerita, minta bantuan profesional dan dapatkan nasihat, terapi untuk charge balik bateri kita. Bagi bateri kita lemah balik. Ya. Bagi bateri kita kuat Kuat balik. balik. Kalau tak, bateri kita akan makin lemah dan nanti dia akan mengganggu fungsi kita dalam kehidupan, dan kita pun tak boleh kawal emosi kita. Kita Mhm. jadi pemarah, cepat melenting, menangis dengan sendirinya dan tak boleh tidur malam. Itu semua sebab kita memendam dan kita tak charge bateri kita untuk bagi kita bertenang, berdamai dan harmoni kan. Sebab itu Mhm. penting tu untuk charge ataupun terapi diri sendiri, cari tenang diri ataupun minta bantuan profesional. Sangat penting. Okey. Apa antara, cara lain untuk kita, kembalikan motivasi diri kita bila kita, berada dalam keadaan yang sangat down? Selain daripada kita bercerita dengan orang yang boleh kita percayai, apa lagi yang boleh kita lakukan, Prof? Secara kendiri, Okey, ya. banyak sangat cara untuk kita lakukan bila Mhm. kita down ya. Antara cara yang paling mudah ialah kita membuat journal, ataupun dipanggil journal kesyukuran. Journal kesyukuran ni dia sangat berkesan. Caranya kita pergi cari satu buku yang Mhm. cantik sikit, maka kita tulis saja apa-apa dalam buku tu, luahkan semuanya. Sebab semua ketakutan, kebimbangan, kerisauan kita tu dia bentuk abstrak. Mhm. Dia tak jelas, itu menyebabkan kita rasa down. Sebab tu kita kena konkretkan dia. Caranya kita kena tulis. Mhm. Tulis hari ni aku sedih, kenapa dia buat jahat begitu, aku rasa down, kenapa dia kata saya dekat belakang. Kita tulis, luahkan semua tu. Mhm. Dan masa tulis tu, kalau geram, ambil pen tu tikam-tikam, Okey. conteng-conteng, Aha. lepaskan semua emosi tu. Kan? Faham. Oh, macam tu Dan Aha. bila, bila dah rasa lega sikit, maka muka surat sebelah itu kita tulis apa-apa perkara yang kita rasa happy dan bersyukur. Pasti ada. Mhm. Lega dapat menulis meluahkan. Tapi walaupun begitu, saya ada mak yang menyayangi saya. Hujung bulan ni dapat gaji. Ni nak raya ni, nak beli kuih raya, Ya. bestnya. Jadi, kalau kita dapat buat begini, kita akan dapat keluarkan emosi negatif kita dan Mhm. kita akan mula rasa lega dan fokus balik kepada perkara positif, maka Mhm. kita dapat menikmati kehidupan. Ya, insya-Allah. Dalam masa yang sama kalau kita melihat, um, rasa down ini dari sudut yang lain, Prof, dari sudut positif. Bagaimana cara menukar rasa down menjadikan ia sebagai satu titik tolak perubahan diri kita ke arah yang lebih baik lagi, ke arah diri yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi?
Bagus soalan Hmm. tu. Saya suka ya. Sebab itu kita kena yakin Mhm. benda-benda buruk yang berlaku pada kita tu sebenarnya adalah mesej Tuhan untuk mengajar kita sesuatu, untuk kita lebih menghargai kehidupan ataupun dalam psikologikal dipanggil turning point. Mhm. Orang jahat jadi orang baik, orang lemah jadi orang kuat, orang tak bahagia menemui kebahagiaan dengan benda-benda buruk tu berlaku tu. Mhm. Tapi dengan syarat yang pertama ialah kita kena sedar benda tu. Mhm. Jadi tersebut, sekarang aku sedar, aku down, aku sedih, emosi aku teruk. Lepas kita sedar, kita kena terima benda tu. Mhm. Ya Allah, aku ikhlaskan orang buat jahat pada aku ikhlaskan perasaan aku dan aku terima benda ni, aku terima benda ni. Okey, lepas kita terima, kita kena mengintai masalah kita tu melalui kesyukuran. Hmm. Pasti ada kesyukuran. Ya. Apa yang kita syukur? Oh, bersyukur walaupun dia buat jahat dengan saya ada family. Oh, bersyukur sebenarnya dia buat jahat pada saya, benda buruk berlaku. Tuhan suruh saya kecilkan circle. Oh, benda ni berlaku kerana saya perlu bijaksana. Selama ni saya tak bijaksana, saya tak pandai komunikasi. Oh, bersyukur saya masih ada sisa-sisa kehidupan orang tersayang untuk saya sayangi. Jadi, bila kita sedar benda buruk berlaku dan kita terima dia dan kekal mengintai Tuhan melalui pintu kesyukuran, kemudian besarkan kesyukuran itu dan tanya soalan pada diri kita. Mhm. Apa aku nak sekarang? Hmm. Maka kita akan sedar, oh sekarang aku nak kecilkan circle. Oh Ya. sekarang aku nak menikmati kehidupan. Oh sekarang nak fokus dengan anak je, nak gembira dengan anak je, nak happy dengan anak-anak je. Yang lain semua tak nak. Mhm. Maka bila kita dah jumpa apa aku nak jadi sekarang, waktu tu tersembuh. Waktu Hmm. kita sihat, kita boleh menikmati kehidupan. Sebab tu orang yang down ni, dia tak jumpa tu. Apa aku nak jadi sekarang tu? Cepat-cepat kena jumpa tu. Kalau Hmm. susah sangat, rasa benda negatif tu, kemarahan, dendam tu, tanya pada diri. Ya Allah, sakitnya, tak sukanya emosi ni. Bila aku nak berubah? Ambil tangan ketuk. Bila aku nak berubah? Bila aku nak berubah? Nanti dalaman diri kita akan bercakap, sekarang. Yap, sekarang. Hmm. Jadi ubah diri kita. Ingat, Tuhan tak akan ubah nasib kita. Kita yang kena ubah nasib diri kita sendiri dengan ilmu, pengetahuan dan kesedaran. Okey, di ruangan masa yang berbaki ni Prof Mas, apakah satu pesan terbaik untuk semua yang sedang mendengar, sedang menonton juga di live Facebook dan sebagainya, yang mungkin waktu ini, saat ini mereka merasakan diri mereka ni tidak berharga lagi. Merasakan dirinya sangat down kerana mungkin ditekan, mungkin dihina, dikritik ataupun apa saja dilema yang mereka sedang alami dan mereka rasa macam aku tak berharga. Aku sangat teruk. Aku bersalah. Apa pesan Prof? Mhm. Okey, kita kena meyakini satu perkara bahawa semua perkara-perkara buruk yang tak diingini, tekanan, kesusahan tu akan berlalu. Semua benda-benda buruk akan berlalu. Cahaya pasti akan muncul walaupun di hujung terowong. Mhm. Sebab itu kita kena bangunkan diri kita untuk lihat cahaya itu. Sebab itu ingat satu benda lah ya, dalam dunia ini, alam ni, kefitrahan, hujan macam mana pun pasti berhenti juga. Mhm. Ribut, taufan, ombak, gulung-gembulung pasti reda juga. Mhm. Macam mana banjir besar pun pasti surut juga. Macam itulah masalah kita, tekanan kita, emosi kita, kesedihan kita pasti berhenti, pasti hilang. Semua benda pasti berlalu pergi, matahari pasti muncul dan kita akan menikmati kehidupan baru dengan Mhm. semangat baru, hari baru. Maka sabar, tenang dan tanya pada diri kita bila nak berubah dan apa kita nak jadi dan menikmati kehidupan. Ya, okey. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, Prof Mas, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling UPSI yang telah pun memberikan satu kata-kata dan juga panduan kepada kita bila kita merasakan diri kita ni dalam keadaan yang sangat down. Jika hari ini anda rasa down, ingatlah langit yang gelap tak selamanya malam. Okey, rasa lemah bukan bererti anda kalah. Air mata bukan tanda anda tak kuat. Setiap manusia ada fasa. Bak kata Prof Mas tadi kan, ada fasa jatuhnya, jatuh bangunnya. Tapi yang membezakan adalah
kesediaan kita untuk bangkit ataupun perlahan ambil satu langkah kecil hari ini juga. Tarik nafas dalam-dalam, susun semula hati kita kerana mungkin saat paling down itulah permulaan versi diri anda yang lebih kuat lagi. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita dan sekian dulu untuk Islah Diri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Islah diri, perbaiki diri, berkukuh, beribadi.